Assalamualaikum. Salam sejahtera dan selamat pagi geng. Okay geng, hari ni aku ada trip ke laut. Ini hari ada event kan. Event daripada Rivi untuk IB ni. So event ni dinamakan Rivi Event Pantai Timur. So geng, ini hari aku bersama IB sewa geng. Sebab IB aku trip sebelum ni transistor dia pecah. So belum siap lagi, masih dalam wet lagi IB tu. So aku sewa lah IB ni daripada Kerol. So Kerol ni dia ada buat sewa IB. So kepada yang berminat lah, nak try main cloud ni, tapi kurang-kurangnya ada basic lah untuk bawa engine tu kan. Jangan first time, sebab kita main dengan laut ni berbahaya jugalah geng. So geng, kontak nombor Kerol tu aku dah letak. So korang kontak dia, tanya macam mana harga, macam mana nak deal. So boleh lah lancar kan, test main IB ni. So geng, event ni peserta lebih kurang 50 lebih lah, 54 peserta sebenarnya. So masing-masing tengah set up IB. Jom geng, aku pun dah set up IB. Jadi kita briefing sekejap, lepas tu kita lancar kan. Let's go. Korang lagi aku terabut sungguh lah. Kata hidung. Gata hidung aja Sam. Semua kena angkat IB. Okay geng, so tadi tengah sarapan tadi. So diorang briefing sikit lah, sebab malam tadi dah briefing dah banyak. So kan ni masa untuk kita lancar kan. Main lah tu, lancar. Let's go geng, let's go. Gambar atas laut ke? Gambar atas laut ke? Ramai tu tu. Sesi bergambar dulu. Ikan plata, ikan plata. Gian sangat member sebelah ni. Air 0.5 kot. Tangkap dengan tangan je Sam. Tengok lagi. Aduh. Ramai lagi. Tengah beratur. Kat pantai ramai kat pantai. Kat pantai pun ada lagi. Jenuh. Yang bawa mandi pun ada. Jenuh menunggu macam ni. Enjin belum pasang. Belum set up lagi. Aduh. Dapat cabut. Coreng lancar. Berterabur dah, bertempiaran dah semua. Sama banyak je Tan. Sama banyak lagi kanan. Start lepas trolling ni.
Kuat. Woo, woo. Berat. Problem. Tali tak lawa langsung susun. Kiri. Kuat lagi tu memang kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tak nak surrender lagi weh. Selalu surrender dah ni. Allah. Alhamdulillah. Woo. Ada barang. Alhamdulillah. Aduh. Alhamdulillah. Jangan. Mati kan? Kalau tak mati, main payah lah aku lagi. Alhamdulillah. Tenggiri kita yang pertama. Aku sayang ini hasilnya lebih 5 kilo. Mana belayar aku. Alhamdulillah.
Muat dah. 4 kilo lah lebih kurang. 4 kilo lebih sikit. Okay kan. Mana set? Jauh lagi hujan kan? Ikan dah settle dah dalam tong. Jom sambung trolling landok. Nak laju pun tak boleh. Landok 10 knot lah boleh pergi. Jenuh lah layan kucuk ni. Masa panjang lagi Pukul 2 aku kena naik darat lah. Sekarang ni baru pukul 10. Tu kan. Mudah-mudahan lah ada rezeki lagi. Cari yang kasar sikit lagi. Double digit Aku belum ada rekod peribadi tinggi double digit. Mudah-mudahan lah hari ni ada double digit. Serat. Tak turun lah. Tengok drum teruk lah. Aku punya Mesha tu, dia punya tu dah rosak kan. Nak order lambat ni. Ada je ni sini. Teruknya mesej. Tinggi ke hotel? Ha? Oh ni hujan? Oh ya ke? Baik. Main sini je lah. Sorry kan. Aku terlepas cakap dia tinggi tu. Tinggi kecil tu ke bawah kecil ni. Kecil Allah. Naik. Alhamdulillah ada. Strike yang kedua kan. Alhamdulillah. Biarpun kecil boleh buat lauk. Jom kan. Kita sambung trolling. Atan pusing-pusing kawasan ni sebab dah start kawasan ni. Atan bahan 3 ekor dah geng. Mantap Atan. Atan bahan 1 ekor. Jom kan. Trolling kan. Masa ada lebih kurang 2 jam setengah lagi. Berapa ekor dah? Gila Atan. Ya. Dia tempat yang sama kan dekat dia. Tempat yang sama. Itu ada dia. Dia nak game Atan ni. Kau kita tak layan pun. Dia nak orang yang dia beritahu cara dia buang steel apa ya awak. Saya pun suruh khabar lah. Pun datang dia pulak lekat ni.
Mula-mula aku sangkut dengan Jai. Okey, settle. Lepas tu aku tak perasan kat situ rupanya ada botol mineral. Ah, ada dua. Nampak Sam tu sangkut botol ni. Gila kak aku tak. Mineral tu apa bubu? Bubu rasanya. Bubu. Takkan hujan. Kita Kecil dah berapa? Sekarang 11.30. Kita tadi naik kat sini ada sejam tak? Ada kan? Ada sejam kan? Mana kita boleh main dekat karang ni lah. Dekat karang pelindung. Dia nak main sini. Apa dia? Aku tak ada kan? Aku tak boleh. Dia terlampau bumping. Tak jadi. Sakit badan. Tak nak pergi tu lah. Hujan tenggelam kat tiang. Sempat ni kan? 13 kilo dari sini. Macam ni? Ha. 13 kilo sini. Okey, macam ni je, macam ni. Ha. Kita turun ke pelindung. Pelindung kat mana karang ni? Pelindung ke bawah ni je. Ha, lepas tu tembok ke sana. Baru tembok ke sana. Mana? Dekat dengan tiang. Tapi balik memang aku mengana lah. Tak apa, rasa slow lah. Balik memang aku mengkarak. Balik ke darat ni. Sekarang ni pukul 1.30 1.40. Aku kena naik sebelum 2.30 kan. So sekarang ni aku on the way lah balik ke darat. Sampai kita trolling. Hasil setakat ni 2 ekor tu je lah. Tak ada penambahan. Tapi tengoklah macam mana. Nanti sampai darat kita pergi ukur berapa panjang ikan kita ni. Mudah-mudahan lah ada ranking kan. So guys, jom kita balik. Let's go. Okay. Sampai darat. Alhamdulillah. Dah selamat sampai. So jomlah ya, kita pergi hantar ikan. Okay. Tak payahlah kita pergi timbang ikan ni. Sebab dah ada yang besar. Ada orang info tadi. Ada yang lagi besar 6 kilo lebih. Ni baru 5 kilo lebih kan. 5 kilo lebih. Jadi tak payahlah timbang. Sebab dia ada 3-4 ekor dah yang besar. Jadi tak payah. Simpan je bawa lauk. Okay. Tak penyampai tak? Dah 10 minit dia tempoh ribu aku paling macam betul. Sebab kalau aku rasa galau aku tak naik dah malah. Bak kapas ke apa kan? Betul tak apa? Tak apa kan? Oh, okey. Nak betul tu dengan gambar. Betul ada yang gambar, biasa nak gambar. Sebab lah. Aku semua dalam grup lain. Aku dalam grup ni. betul. Semua puncak hang. Tapi kalau mau post orang lagi berkumpul. Tapi patut relax. Mereka kat Atas fight. masuk macam tu ke? Gulung-gulung ke? Atas tengok apa hang. Lepas tu ada gambar dia tengok apa. Okay. Okay, ni dah. Ikan juara. Oh, tengok eh. Ini 7.6, ini 7 kilo, ni 6. Memang tak boleh challenge. Bye. Apa cerita bye? Kita berkelah saja hari ni. Kelah eh. Mana bang? Kumpau. 2 ekor lah. Apa tinggi ni? Kiri. Boleh lah. Palu lah. Saya sudah makan. Lepas tu apa? Kepanjang kodok. Oh, todok naik banang. Oh, panjang. Rolling kena? Aku ingat ikan layaran dah. Terbang kan? Ya. Ini banang. Tengok Allah. Okey. Ada abang lain. Abang dapat.
Okey, menang. Satu jangan dia masih situ, dia masih di situ. Terima kasih kepada sponsor kita. Limit, Abu Gajah, Quick System, Mercury, Pen dan sebagainya. Eco Marine. Terima kasih ya. Bagi ada tahun depan banyak lagi. Oh. Okey, akan diumumkan. Yang ditunggu-tunggu. Tenggiri yang meminta Hermawa Putra. Panjangnya 101 PM sahaja. Beza 0.1 dengan berat 7.69 kilo. Dijemput Presiden Giri Hunter. Encik Syarul. Hidup Gede! Ada. Hidup apa? Enjin Mercury bernilai RM6,480. Okay geng, alhamdulillah aku dah sampai rumah ni. So tadi lepas penyampaian hadiah untuk juara apa semua tadi, ada sedikit cabutan bertuah. So alhamdulillah aku tak buat video masa tu tadi. Aku dapat ni IB boat. Aku dapat ni apa ni, kolam renang untuk kanak-kanak lah. Tapi besar juga, 3 meter. Orang besar pun boleh masuk kat ni. So selalunya mancing dapat hadiah untuk kita lah, maksudnya dapat hari, dapat joran kan. So kali ni dapat hadiah ni untuk anak-anak lah. So alhamdulillah ada rezeki. Cuma tak ada rezeki untuk masuk ranking lah. Sebab besar-besar kan, nak potong macam mana kan. Ada yang 6 kilo 6, 7 kilo 7 kilo 6. Besar lah tu tinggi tu. Bukan saiz yang senang lah nak cari sebenarnya, saiz-saiz tu. So event ni memang selalu ada lah. Tiap-tiap tahun akan ada event ni. So tahun ni baru aku join. Sebelum ni dia orang buat kat Terengganu, jadi jauh sikit, jadi aku malas nak join. Ni dia buat kat Kuantan je. So kali ni aku join lah. So geng, macam tu lah vlog aku kali ni. Aku ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang selalu support aku. Kepada yang baru jumpa channel aku ni, belanja aku satu butang subscribe. So kita akan jumpa next vlog. Assalamualaikum. Bye bye.